Okay, Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni adalah hari raya ke-5, 5 Syawal. So ini adalah larian saya yang pertama lah selepas larian tak silap masa 21 Ramadan. So hampir 2 minggu lebih lah saya tak berlari kan. Okay, so tak tahu macam mana. So untuk hari ni saya target lari dalam sejam je. Tak tahu berapa kilo, maybe dalam 7 kilo. Dan maybe kalau tak larat saya akan buat run walk lah. Okay, so tanpa buang masa, mari kita berlari dan tengok performance macam mana selepas 2 minggu tak berlari, dengan makan macam-macam dalam masa 5 hari ni waktu raya kan, lemang apa semua. Okay, kita try lari sejam, tengok macam mana hari ni. Okay, first kilometer 73. Rasalah efek lari ni pun tak tahulah kenapa laju, kena slow sikit kot. Okay, sebab pakai kasut komplit kot, David Nitro Elite 3. Okay, kita dah slow down sikit sebab rasa macam dekat peha dia macam stretch sikit. Okay, kilometer 2 6.54. Tak tahulah, rasa struggle tapi tak sangka lah pace 7 kan, pace 6 ni. Tapi something wrong lah. Okay, something wrong. Okay, contohnya glutes ni belakang sakit sikit. Okay, pernafasan mungkin berat sebab dia membatuk lagi ni. Ni pelik kat pace 7, pace 6 ni. Tak apalah, baru 2 kilo kot, mungkin lepas ni lagi teruk kot. Okay, kilometer 3 74. Okay lah, not bad lah, boleh maintain pace 7 kan. Tapi tempat ni memang flat road pun. Okay, cuma saya rasa agak struggle saja. Ambil depan akan slow down sikit kot. Okay, kilometer 4 6.58. Rasanya boleh buat 8 kilo kot. 4 kilo okay. Okay, tapi okey lah compare tahun lepas first run lepas raya memang tak boleh pergi. Ini tak sangka lah boleh maintain non-stop ni. Tengok macam mana. Adakah selepas 5 kilo performance akan makin drop. Sebab tengok hari ni kalau makin naik. Okay, once dia cecah 17 tu, time tu lah dia akan start bong. Okay, sekarang belum lagi 16. Okay, kilometer 5 6.53. Okay lah, walaupun rasa struggle tapi performance tak drop sangat lah. Okay, selepas 2 minggu tak lari ni consider okay. Tapi sebab hari ni kita lari dekat kawasan yang rata dan juga komplit. Okay, okay, kilometer 6 6.51 2 kilo okay. Tarik dah hampir 17 lah. Kilometer 7 6.43. Pelik makin laju lah pula. Okay, so far no water break. Saya berlari. Okay, pelik lah. Saya expect performance jatuh teruk. Okay, dengan batuk, dengan gangguan mental. Okay, dengan demam apa semua. Tengok macam okay, tengok macam mana. Tapi macam biasalah, tempat ni flat, tak boleh jadikan benchmark lah sebenarnya. Alright, 1 kilo okay, last. Okay, kilometer 8 6.48. Okay, cukup dah. Okay, sepatutnya dalam benda ni 1 jam ni kot. Right, terlajak depan sikit. Jadi kita buat report sikit. Okay lah, performance tak drop. Dia akan drop, sangat drop kan. Okay, Alhamdulillah hari ni adalah
larian saya yang pertama selepas hari raya. Okay, so kalau check saya punya Strava tu, last saya run ialah pada malam 21 Ramadan. Okay, malam Lailatul Qadar tu. Lepas tu saya langsung tak lari. Okay. So kalau compare dengan tahun lepas, tahun ni jauh lagi better lah. Sebab tahun lepas saya ingat lagi, nak lari non-stop 3 kilo pun tak boleh. Sebab tak tahu heart rate naik cepat sangat. Maybe masa tu makan tak kontrol. Okay. Tahun ni sebabkan saya dah hampir 2 tahun disiplin sebagai runner, so makan pun dah tak banyak macam dulu lah. Even raya pun pergi rumah orang pun saya dah tak tambah macam dulu lah. Makan setakat 1-2 round, that's it kan. Lepas tu saya pun start kurangkan minum minuman yang manis. Okay, banyak minum air masak. Cuma satu saja yang saya missing sekarang ni, iaitu tidur lah. Okay, saya masih suka tidur malam. So nak dapatkan tidur yang cukup 6-7 jam sehari tu agak payah lah untuk saya. Okay, saya rasa kalau saya dapat tidur yang cukup, maybe perfect condition lah untuk sebagai rutin training kan. Okay, ini adalah apa yang saya rasa tadi. Okay, waktu lari tadi, pasal first kilometer tu saya rasa nafas agak berat lah. Okay, tapi dah lama tak push heart rate tinggi macam tu. Dan yang kedua, saya rasa saya punya glutes ni ataupun bahagian belakang kaki ni, belakang peha tu rasa macam agak stress, strain sikit lah. Okay, tapi lepas tu dia makin hilang. Dan saya pun tak perasan selepas kilometer keempat tu tiba-tiba makin laju pula kan. Maybe dia dah start back to normal ke apa, tapi saya tak berani nak push lah. Saya pun agak terkejut jugalah. Saya expect hari ni saya akan lari dalam pace 7.5, 8, ataupun maybe saya akan run walk, tapi saya boleh lari non-stop. Okay, dan tanpa water session selama 8 kilo dengan pace 7 lah, 7.65 something kan. So macam okay, it's better actually, better than expected. Alright. So untuk larian selepas raya ni, especially siapa-siapa yang dah lama rehat tu, terpulang dia masing-masing lah. Okay, ada orang dia sangat berat, ada orang dia macam sikit saja lari dia dah okey balik, ada semua orang dia maintain masa bulan puasa. Depends pada kondisi masing-masing lah. Okay, so next Ahad, hari ni bulan, hari ni 4 hari bulan. So hari ni Jumaat kan, 5, 6. Okay, so 13 April lah, Cyber City. So ada seminggu je untuk training ni. Okay, saya rasa maybe dalam tengah minggu ni lebih saya buat kepada speed run aku untuk catch up balik performance. Okay, long run pun akan, aerobik run akan dikurangkan lah sebab saya nak cepat balik catch up. Okay. Beberapa hari ni pun batuk tak hilang ni. Okay, saya harap lepas lari ni dah okey balik lah. Okay, tahun ni ada beberapa event yang saya dah register. Bulan 4 dan 1 dia Cyber City, bulan 5 ada 2 bertam dengan Generali, bulan 6 ada apa 2 Shah Alam dengan satu lagi saya tak ingat. Bulan 7 ada Score, satu lagi tak fikir lagi. Bulan 8 ada Selangor Marathon, half marathon yang dekat Sepang tu. Alright. Setakat ni tu je lah kot yang dah register. Yang lain tengok keadaan macam ni kan. Sebab saya pun tak berani lah nak register awal sangat. Kata orang kalau terpaksa skip libet tu, skip je lah kan. Janji saya tak nak ada clash ataupun besok dah register tengok tak boleh nak pergi kan. So bantu macam mana lah. Tapi yang pastinya Standard Chartered dengan Penang Brace tu insyaAllah akan diusahakan lah. Okay, tu memang 2 event wajib dan 2 tu full marathon. Tempat saya menguji saya punya performance sepanjang tahun. Okay, cuma tahun ni macam kita tahulah Standard Chartered tu takkan dibuat di Dataran Merdeka. So ramai bercakap dan rumours yang dia maybe akan start di KLCC dan berakhir di Padang Merbuk. Kita tengok macam mana kan. Okay, dia ada pro and con lah. Okay, pro and con kalau kita start dengan habis tempat yang sama ni, senang lah kan, kita parking semua kat situ kan, nak jumpa kawan semua kat situ senang kan. Tapi kelemahan dia lah, dia jadi crowded kat situ lah. Okay. Tapi kalau starting dengan ending tempat lain ni, kelebihan dia macam tu lah, kita dapat tengok view yang lain, okay, dan feel yang lain dalam masa yang sama. Itu mungkin akan mengurangkan kesesakan sikit lah kawasan tu. Tapi kita tengok macam mana. Okay, yang pastinya menarik untuk disaksikan lah. Adakah route dia akan sama. Okay, itu yang menarik lah. Penang Bridge memang tak ada lain lah, dia memang jambatan kan, mana tempat lain lah. Sebab tu nama dia Penang Bridge, lari atas jambatan. Okay, tapi saya nak try check balik tahun ni apa yang berlaku tahun lepas kan. Macam mana boleh cepat bong padahal lari atas jambatan straight je, bukannya banyak bukit pun kan.
Okay, event yang lain kita tengok macam mana. Ada juga orang ajak saya masuk event tu, event ni. Saya cakap akan dipertimbangkan lah. Macam saya cakap lah, ada beberapa faktor lah. Macam hari Minggu nak berehat, kadang-kadang ada pergi somewhere kan, tu tak boleh lah nak masuk setiap minggu walaupun seronok saja. Okay, kita akan tengok macam mana nanti. Alright, so sebelum saya menamatkan vlog ni, itulah, dalam masa bulan puasa tu ada beberapa isu topik sensitif pasal running kan, pasal orang kutuk pace berapa lah, orang tu lari slow lah, apalah. Macam saya cakap lah, sebenarnya kita tak perlu berikan perhatian sangat kepada benda macam ni kan. Ada setengah orang dia just nak attention je. Okay, bagi saya dah lah, selagi dia tak boleh beat mana-mana rekod yang atlet tu, yang atlet elite tu, bagi saya dia tak ada hak lah nak cakap orang tu okey tak okey kan. Even atlet-atlet yang power pun kita tak pernah dengar lah dia merendah-rendahkan orang kan. Ini kan pula orang yang setakat maybe dia better sikit tapi tak adalah better sangat pun kan. Kata orang jadi macam terpaling runner lah. Alright, dan ada isu sponsor kan. Perlu ke sponsor ni? Okay, kalau anda memang aim untuk sponsor tu, go for it lah. Tapi macam saya cakap lah, dan biasanya ada dua kriteria je, sama ada anda ni famous ataupun anda ni power. Tapi kalau anda berada di tengah-tengah tu, biasanya memang takkan dapat lah. Okay, so raya ada lagi 3 minggu. Okay, make sure jaga kesihatan, jangan makan terlebih. Okay, dan make sure kurangkan manis lah. Paling penting saya nampak. Dan antara workout dengan jaga makan, saya lagi prefer jaga makan lah. Sebab apa yang kita makan tu, itulah yang akan jadi badan kita. Kalau kita makan benda yang tak berkualiti lah badan kita. Okay, dan masa sama, cubalah spend masa at least sehari 20-30 minit untuk bersenam, simple. Okay, kalau duduk apartment tu, just naik turun tangga je, simple. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam event yang akan datang, maybe di Cyber City. Okay, ataupun Ahad ni kalau rajin, saya pergilah ke El Khafri tu kalau rajin lah. Kalau tak rajin, tak pergilah. Alright. Bye.